Wah, beberapa parti dah mula umum calon, STAR dan GRS. Okey, Sabah nampak macam dah well prepared. Beberapa parti dah mula susun calon menjelang PRN Sabah hujung bulan ni pada 29 November 2025. Sebab GRS dan STAR masing-masing dah keluarkan senarai calon awal, tanda jentera dah pun mula bergerak. Untuk GRS, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dah umum 51 calon daripada 55 kursi yang ditandingi dengan 35% muka baru. Katanya calon ni gabungan antara pemimpin berpengalaman dan orang muda profesional. Bukti JRS nak teruskan dasar Sabah diutamakan, Sabah maju jaya. Sementara tu, STAR pula umum nak bertanding 40 kursi DUN dengan 29 calon dah diumum lebih awal dan baki 11 lagi akan menyusul. Presiden STAR, Jeffrey Kitingan kata parti dia fokus nak bantu JRS kekalkan kestabilan politik Sabah. Manakala warisan, macam biasa, tengah sibuk atur strategi dan kursi yang mereka nak pertahankan. Tapi pengumuman rasmi penuh belum dibuat lagi. Akhir bulan ni, rakyat Sabah bakal buat pilihan lagi. Dan macam biasa, poster boleh lawa, manifesto boleh panjang. Tapi yang rakyat nak tengok cuma satu. Siapa yang betul-betul tolong mereka masa bukan musim pilihan raya.